Assalamualaikum. Masih mood raya. Selamat Hari Raya semua. Okey, selesai dah sebenarnya majlis jamuan Hari Raya untuk Taman Mantau Indah. Malam Kak Ani nak up video ni supaya kita simpan memori bersama-sama untuk penduduk taman, orang-orang hebat, macam mana persiapan untuk jamuan raya setaman. Okey, geng-geng bapak-bapak ni semua hebat-hebat semua, geng-geng mak-mak semua menjalankan amanah yang telah diberikan untuk sama-sama memeriahkan majlis raya setaman di Taman Kak Hani. Untuk pihak penganjur Persatuan Penduduk Taman Mantau Indah, PRK Taman Mantau Indah, Surau Al-Amin mengucapkan kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program Raya Setaman. Kepada semua penyumbang yang telah pun menyumbang berupa kewangan maupun barangan dalam menjayakan program ini, pihak penganjur mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki, dilimpahkan rezeki, dapat lagi menyumbang kepada program-program pada masa akan datang. InsyaAllah tahun depan kita berjumpa lagi untuk Raya Setaman 2026. Terima kasih kepada tim wanita, sangat hebat, bertungkus lumus menyediakan masakan rendang, nasi impit, kuah kacang, kutia goreng, makaroni goreng, ada bihun sup lagi. Terima kasih tim wanita, tim Kak Aziz and the gang. Semualah nak sebut satu-satu kan tak tersebut. Terima kasih semua. Love you all ketat-ketat. Okeylah, begini itulah sahaja untuk part persiapan jamuan raya. Nanti kita next part kedua untuk jamuan raya. Yang belum follow Kak Ani, jemput follow tau.